Kira-kira 50 motosikal berkuasa tinggi menyertai konvoi kembara Jubli Emas ke kawasan rukun tetangga KRT Gunung Ring bagi memeriahkan siri konvoi tersebut sempena ulang tahun ke-50 rukun tetangga. Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Datuk Cik Roslan Daud, menerusi konvoi tersebut pihaknya menjelajah 6 negeri bermula di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Kelantan dan berakhir di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kemarin ini dibuat adalah untuk mempromosikan tahun keemasan KRT. Pada tahun ini cukup 50 tahun. KRT telah wujud di negara kita ini bermula pada tahun 1975 dan sekarang 2025 50 tahun, iaitu kita sambut Jubli Emas bagi KRT. Jadi kita berharap dengan program yang kita buat ini, kembara ini satu wadah ataupun platform yang kita gunakan bagi mewar-warkan supaya masyarakat semua ketahui bahawa tahun ini tahun keemasan KRT. Maksudnya dengan dalam arti kata yang lain, KRT ini masih kekal relevan membantu masyarakat komuniti kita dalam terutama sekali untuk mewujudkan satu perpaduan yang lebih erat, yang lebih kukuh. Menurut Cik Roslan, kembara tersebut diadakan selama 4 hari bermula 29 Mei hingga 31 Mei. Katanya untuk hari ketiga program itu, pihaknya memilih Gunung Ring sebagai destinasi di Kelantan sebelum melabuhkan kembara di Ibu Negara pada 1 Jun. Menurut beliau, hentian Gunung Ring turut menjadi perhatian kerana pelbagai aktiviti diadakan bersama KRT tersebut dan rakan strategik yang terbabit. Kita berhenti di kawasan-kawasan yang adanya KRT untuk mengadakan program. Macam hari ini di Gunung Ring, KRT Gunung Ring, kita ada aktiviti yang merupakan aktiviti signature kawasan di sini, iaitu memeraikan. Ini masyarakat di komuniti ini mungkin tak ada di tempat lain lah. Sini signature di sini. Patut kita war-warkan bahawa komuniti ini dengan kerjasama, itu kita nak kerjasama komuniti tu bersama-sama memerai, menangkap ikan lah, dalam arti kata dia ada kaedah dia lah. Rakan seji kita ni ramai, termasuk Amerika yang hadir setia dengan kita untuk membantu kita, APM Angkatan Pertahanan Awam, PDRM yang bantu untuk melancarkan lalu lintas, ikut distrik polis lah, bantu kita supaya pergerakan kita lebih lancar. Beliau berkata pihaknya sentiasa membantu masyarakat komuniti, terutamanya bagi mewujudkan perpaduan erat dan kukuh. Dalam pada itu, beliau turut memperkenalkan logo baru untuk Jubli Emas dan KRT. Dalam masa yang sama, kita juga mewar-warkan logo Jubli Emas dan juga logo KRT baru. Logo KRT baru ini, sebelum ini logo yang lama kita telah pakai 20 tahun dan membuat logo yang baru sesuai dengan perubahan fungsi dan peranan KRT. Sebab itu dalam logo yang baru, temanya ialah memperkasa komuniti, mengukuh perpaduan. Kembara Jubli Emas Rukun Tetangga membabitkan 20 checkpoint, 140 KRT, membabitkan 6 negeri bagi menyampaikan mesej perpaduan ke seluruh negara.